kerja ataupun yang ada macam bisnes-bisnes yang nak kena handle. So dia macam nak panjangkan sikit dia punya longevity. Okay, tapi yang common lah orang yang berkejaya lah, yang busy kerja ataupun yang ada macam bisnes-bisnes yang nak kena handle. So dia macam nak panjangkan sikit dia punya longevity. Okay, sebab dia nak back to back meeting, back to back travel, everything. So roughly memang energy drip, detox semua sangat perlu. Untuk certain people, sometimes diorang pergi networking. So perlu berjumpa waktu malam, mungkin kena ada involve itu, involve ini. So kena cover balik untuk recovery. So sooner or later diorang akan tahu benda ni sangat beneficial once diorang dah try. And kalau ikutkan, memanglah diorang risaukan macam rosak buah pinggang ke, liver ke apa semua ni. But kalau kita buat dekat tempat yang okey, doktor akan buat blood test. Dah buat berapa session drip pun akan repeat balik blood test untuk make sure drip tu selamat and organ kita pun tak ada yang luka atau cedera lah. Okey.